Nabi tengok Tuhan dengan kita tengok Tuhan? Samakah kelaku Nabi bila tengok Tuhan dengan kelaku kita bila kenal Tuhan? Samakah? Kalau tak sama, simpan lah. Timbang esok makan tak habis, tuan-tuan. Jangan duk melawak yang ni. Jangan duk ingat kita kemas lah dengan Ramadan. Saya nak tanya ni, ada ni. Tuhan suruh puasa pasal apa? Saya kata, dekat Tuhan saya kata, ya Allah ya Tuhanku, Hang tahu dah kami tak larat. Hang tahu dah kami tak mampu. Hang tahu serba-serbi tentang diri kami. Hang suruh kami puasa buat apa? Bukanlah Hang tahu kami lemah. Hang lebih tahu tentang diri kami. Tapi pasal apa Hang suruh kami puasa juga? Pasal apa dia suruh puasa? Hang tahu kami tak larat. Hang tahu kami lemah. Kerja kami banyak. 8 jam duduk di tempat kerja. Kami tak boleh tinggal. Sekali kami tak makan pula. Gaji tak dapat, payah. Hang nak suruh kami semayang sehari sampai 5 kali. Hang tak tahu kata kami tak mampu. Dia suruh semayang juga. Tentu agak-agak pasal apa? Main pukul taklid ikut orang buat kerja. Sebab tu awal penuh. Ni malam ketiga. Penuh lagi. Tuan-tuan tunggu malam 23. Ngurang apa ni? Jadi datang butuh ya. No. Apa kata mujuk semalam ya. Kalau kena 5-6 malam bungkus you. Nak kata apa? Nak main pujuk. Mimbar ni tak larat pujuk lah. Kemarin boleh pujuk lah. Kemarin dulu dia pujuk. Kan? Ittaqullah. Ajak buat apa? Ajak minggaf. Dia pujuk ni sebulan 4 kali duk abang. Tak faham kan? Pasal biat. Main nak sembahyang Jumaat. Main nak sembahyang Jumaat. Apa yang Tuhan nak abang bukan ambil tahu. Tok Khatib cakap tak bercakap saja tuan-tuan. Pegang tungkat tu. Tuan-tuan ingat melawak pegang tungkat tu. Duk sembang. Duk makan. Duk lena orang tu. Main telefon. Nak pergi kat Tuhan ke tu? Kalau kata lagi marah. Marah tak peduli lah. Saya nak kata. Pasal mikrofon 2 dah kat saya. Saya nak rimbat tu. Habis terawih lagi. Habis witir saya nak balik. Tuan-tuan punya pasal lah. No. Suka panggil. Tak suka sudah. Berlambak you ustaz lain. Tapi kalau panggil saya, tuan-tuan pasang telinga. Saya nak taruh sampai rapat. Tengok. Tak malu muka ni. Dalam perut penuh taik ya. Sembang apa? Usung masuk dalam masjid ni lah taik tu. Lupa kan? Ayat kencing penuh dalam perut. Darah penuh dalam badan. Hidup dengan najis ya. Lupa lagi. Dia suruh kita puasa. Pasal kita suka ghaflah. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah manusia yang ghaflah. Suka nganga. Tak bagi puasa. Bukan nak teringat tu. Tuan-tuan, bagi tahu kat saya. Duduk di alam roh dulu. Apa yang ada kat kita? Abu apa pun tak ada. Yang ada Tuhannya. Tu, di alam roh tu. Betul-betul fakir. Betul-betul miskin. Tak ada apa. Dia hantar mai di sini. Ada akal. Ada kederat. Ada hebat. Boleh ada retak. Ada anak pinak. Ada rumah tangga. Ada duit ringgit. Terlupa hak fakir tu. Sebab tu jadi juah. Sebab tu tak entang dekat Tuhan. Tak entang dekat panggilan Tuhan. Pasal apa? Juah. Panggil mai. Tak mai. Nak baru mai. Perlu benda baru mai. Tak dapat benda, tak usah duk mai. Tengok, penuh. Nak heran saya. Sebelum ni tak ada kan ni? Mati ke apa mana? Jadi nak. Pelik tau. Pelik, serabut, penin. Semayang sunat, kumun. Semayang fardu tak mai. Penat tau. Semayang fardu tinggal hak tua-tua dia. Hak muda mana mai? Ni pun mujur tua. Kalau muda tak mai lah. Pak kata gila dia ni. No, orang dah kenyang buka puasa. Mai taruh pula. Habis tu, nak abang guna. Nak pujuk. Pujuk tu yang duk ngangau. Adakah Tuhan tengok kita dengan tengok yang sungguh-sungguh? Buat cahaya pagi. Buat cahaya tengah hari. Buat cahaya petang. Suruh tengok. Hang tengok cahaya tu, ingatlah kat aku. Aku buat untuk hang tu. Tak tengok pun. Yang dia tahu, tunggu masuk, waktu nak tolak. Hak tu dia tahu.
Pasal apa puasa? Nak berbuka. Tujuan puasa, nak buka puasa. Itu tujuan puasa. Tak ada buku 6 dah randuk segala bazar. Ambil segala cucuk semua. Nak puasa kan nak makan? Tuhan suruh puasa, bukan suruh makan. Kalau kabut dengan makan. Tu yang Nabi kata. Umat aku punya puasa. Akhir zaman besok, tak dapat lain. Lapang dan dahaga. Betul ya? Orang puasa nak mengembalikan ingatan, nak mengembalikan perasaan kepada kefakiran kita terhadap Tuhan. Tu puasa. Nak mengembalikan yang kita lupa bahawa kita sangat fakir, memerlukan Allah. Kita tak ada makan, kita tak ada minum. Boleh nak makan, boleh nak minum, tetapi kerana puasa tu untuk Allah, kita tak buat tu semua. Tuhan kata, semua ibadat lain untuk hang, puasa untuk aku. Ibadat semayang semua untuk hang yang tu, bukan untuk aku. Tapi puasa untuk aku. Kita puasa untuk apa? Puasa untuk kita nak tolak. No. Tu, ayat apa? Ayat 30 juzuk. No, 30 juzuk. Ayat ayat Quran dalam tu, tak mau minum lagi. No, bacalah 100 juzuk pun. Kalau silap tetap tak terpakai. Dia bukan boleh baca main-main, dia kena baca betul-betul. Kalau mat lazim kalimi musaqatun nam, kena 6 lah. Nampak ke lagak yang cantik, bodoh piang. Mereka mesti marahnya. Memang saya nak suruh marah. Bangkit, challenge lah. Saya boleh abang. Tuan-tuan angguk, saya tahulah macam burung terkukong. Angguk juga. Bagi faham, ni bukan abang memang ni. Ni abang nak suruh faham ni. Tuan-tuan ingat, Allah Ta'ala hantar mai ke dunia saja-saja. Pasal apa Tuhan hantar mai? Dia buat main malaikat, dia panggil balik. Dia buat main jin, dia panggil balik. Dia hantar pokok, tak panggil dah. Pasal tak tahu apa. Hantar lembu kambing, tak panggil dah. Tak tahu apa. Hantar gunung ganang, tak panggil dah. Tak tahu apa. Pasal apa hantar kita? Abang Mazat, lama dah hidup ni. Ingat saja mai.